Di antara baris-baris kata tersimpan kisah manusia di balik helaian buku bersembunyi jiwa sang pengarang. Ini adalah podcast Jejak Sastrawan. Bersama saya Nur Ayuni selaku hos anda pada segmen pertama. Di sini saya memperkenalkan tetamu jemputan kita iaitu Saudari Mariah yang akan mengupas sedikit sebanyak berkaitan tentang latar belakang tokoh iaitu Syekh Hamzah Fansuri. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Ayuni kerana telah menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak latar belakang tokoh iaitu Syekh Hamzah Fansuri lah. Siapakah Hamzah Fansuri? Hamzah Fansuri ini merupakan seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan dan budayawan yang terkenal dan hidup di antara tahun 1589 sehinggalah tahun 1650. Bagaimana kita tahu Hamzah Fansuri? Fansuri itu menunjukkan nama tempat asal beliau lah, iaitu Fansur. Bagi kalangan orang Arab ini, Fansur itu merupakan gelaran bagi kota ataupun nama tempat iaitu Barus, iaitu sebuah kota kecil yang terletak di pantai Sumatera yang terletak di antara kota Sibolga dan Singkil lah. Untuk pengetahuan kita lah, Barus ini berfungsi sebagai pelabuhan. Selain dia berfungsi sebagai pelabuhan, ia juga merupakan pusat pendidikan Islam yang melahirkan ramai banyak ulama. Yang kita tahu Syekh Hamzah Fansuri lah salah satunya. Dan untuk pengetahuan host, untuk pengetahuan host dan tetamu ataupun penonton, Syekh Hamzah Fansuri ini merupakan anak yatim piatu sejak dia kecil kerana ibu bapanya sudah meninggal. Disebabkan keadaan yang begitu mendorong beliau untuk memencilkan diri dan mengembaralah dari sebuah negara ke sebuah negara lah. Apakah negara-negara yang pernah beliau mengembara? Antara negara yang beliau pernah mengembara seperti Tanah Arab, Parsi, India, Tanah Melayu dan Jawa lah. Bila dikaitkan dengan pengembaraan ni, bukan semata-mata untuk mencari ilmu ataupun pengalaman hidup lah, tetapi beliau ini berusaha untuk mencari bukti kewujudan Tuhan itu sendiri. Bila Hamzah Fansuri kembali ke Barus, beliau telah menjadi seorang guru agama lah di Aceh semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah yang kita kenal gelarannya ialah Shah Alam ataupun Sultan Aceh. Salah seorang pelajar Syekh Hamzah Fansuri ialah Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Syekh Hamzah Fansuri ini pernah menjadi penasihat kepada Sultan lah untuk membantu dalam menguruskan pentadbiran kerajaan negeri. Bila dikatakan ketokohan Syekh Hamzah Fansuri ni memang sangat terkenal dan termasyhur lah dalam kalangan ulama dan sarjana Islam, terutamanya di Nusantara. Jadi boleh saya katakan dan sudah semestinya dunia akan menyokong apabila dikatakan Syekh Hamzah Fansuri ini merupakan seorang pujangga Islam yang sangat terkenal, termasyhur dan diseganilah oleh masyarakat sehingga ke hari ini. Kerana nama beliau masih dihiasi di lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu sehingga hari inilah. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin berkongsilah sedikit mutiara sastra, iaitu biar sastra menjadi pelita jiwa. Itu sahaja perkongsian saya lah tentang latar belakang Syekh Hamzah Fansuri. Terima kasih kepada Saudari Mariah kerana banyak ya kita dapat tahu tentang Hamzah Fansuri ni. Jadi berakhirlah podcast kita untuk segmen pertama kali ini. Sekian, terima kasih.